kita akan buat dia punya tentatif dia punya date 1 dengan 2 hari bulan November. Oh, 1 dengan 2 hari bulan. Hari Sabtu dengan hari Ahad. Okay? Sabtu Ahad. 2 hari Okey, dia punya tema ni tema apa tu? Tradisional, klasik dan tradisional. Tradisional klasik lah. Kembali ke zaman dahulu kala. Kembali kepada zaman dahulu kala. Okey, kalau pakai tanjak boleh lah? Yeah. Boleh, memang itulah tujuannya. Kawan carikan awak tanjak, kita berdua bertanjak. Tujuannya. Okey. Kita akan mula target dah pukul 11 pagi sampai 12 malam. 11 pagi, 12 malam. Okey, hari pertama tu kan. Okey, kita ada 11 pagi tu kita ada pembukaan pasal 7. Nama event ni pasal 7 Pasal 7. Pasal apa ada 7 beradik. Ya. Okay. So booth mula beroperasi pada pukul 11 pagi. Lepas tu kita ada persembahan, basker, habis ada muzik, akustik, semualah. Yang ringan-ringan dululah. Yeah. So 12 sampai pukul 2 tu kita plan nak buat selera sedeli. Kita adakan kontes memasak. Oh, masak. Ke apa-apa untuk orang sini. Siapa yang nak masuk boleh masuk, hadiah semua menarik. Oh. Okey, insya-Allah semua best. Okey, lepas tu kita ada pertandingan berwarna untuk kanak-kanak. And then tema dia pantai dan sedeli lah. Tema kala-kala tu lah. Yalah. So daripada petang tu kita teruskan dengan pertandingan permainan tradisional macam congkak, batu seremban, tarik upih. Tahu tak tarik upih apa? Tahu. Kita akan try lah. Ba pernah main tarik upih tak? Pernah terik gitu. Kawan takut tak apa. Pasal dekat negara sana dia tak sama dengan Malaysia. Bodoh kita ni. Dekat mana tu? Mana kau nak dapat upih? Upih sekarang mana nak dapat? Susah. Ada nanti kita cari lah. Upih susah nak dapat. Memang susah tapi kita boleh cari. Ya. Kita boleh cari. Tarik upih. Engkau ni memang boleh cari aja. Lepas tu mencari macam nak mampu ajak kita masuk dalam hutan. Benda tu takut dengan pacat. Masalah dia dah tak ada upih dah sekarang.